Di bulan Ramadan, kita digalakkan untuk memperbanyakkan membaca doa. Selain bulan Ramadan pun kita digalakkan untuk memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi di bulan Ramadan ini. Ada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Baqarah ayat 186. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahawa aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Apa yang menarik berkenaan dengan ayat ini? Ayat ini berada di tengah-tengah ayat berkaitan dengan kewajipan berpuasa. Sehingga kan para ulama tafsir mengeluarkan satu faedah kepada kita bahawa di bulan Ramadan itu, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, antara ibadah yang dianjurkan adalah memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang berdoa tidak akan pernah rugi. Kerana disebut di dalam hadis riwayat Ahmad, ya, barang siapa yang berdoa, maka ada 3 keadaan yang akan berlaku kepadanya. Yang pertama, Allah akan memakbulkan doa dia. Ya, apa yang diminta Allah akan kabulkan. Kalau dia bujang, dia minta isteri, dia dapat isteri. Ya, kalau dia dah berkahwin, dia minta anak, dia dapat anak. Ya, dia minta rezeki, Allah keluarkan rezeki dia. Itu golongan yang pertama yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, Allah akan simpan doa-doanya itu sebagai pahala di sisinya. Sehingga kan di akhirat kelak, ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia diberi satu pahala yang cukup besar. Sehingga dia tidak tahu apakah amalan tersebut. Dan diberitahu kepadanya, ini adalah doa-doamu di dunia yang tidak aku kabulkan. Dan yang ketiga, orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan gantikan hajatnya itu dengan Allah akan elakkan keburukan yang menimpanya. Contoh, dia minta pada Allah 1 juta. 1 juta ringgit, bukan 1 juta rupiah. Dan apa yang berlaku adalah Allah tak beri dia 1 juta. Tapi Allah mengelakkannya daripada kecelakaan, daripada penyakit. Yang mana kos kecelakaan tersebut, kalau dia aksiden tu pecah kepala dia dan kepala ni spare part dia pun 1 juta pun tak cukup kita nak beli. Ya? Jadi itu keadaan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita memperbanyakkan doa kepada Allah di bulan Ramadan, terutama ketika hampir berbuka. Itu adalah waktu yang afdal untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini dapat kita amalkan insya-Allah.